Ini Rick. Hari ini saya menghantarnya ke bulan. Tanpa bantuan orbit, dia tidak boleh pulang sebelum 3 jam. Kami akan datang menjemputnya. Dia pakai sut angkasa ringan. Tiada simpanan haba atau tenaga cukup. Dalam bagnya ada tangki oksigen, panel suria ringkas dan alat sebaguna. Juga penapis CO2 ganti dan kondenser air. Ia mengumpul lembapan dari hembusan nafas. Tiada tempat perlindungan kedap udara atau pelindung debu. Permukaan bulan kering, agresif dan sangat senyap. Tiada udara dan tiada pergerakan di sini. Matahari tergantung statik di langit. Sehari di bulan hampir sebulan bumi. Bayang-bayang kekal sama selama berjam-jam. Mudah gila di sini kerana senyap dan cahaya terlalu sekata. Dalam 20 minit, sut angkasa itu terlalu panas. Di luar panas, di dalam lembap. Kelembapan terkumpul dalam topi keledar. Peluh mengalir ke bawah pakaian dan berkumpul. Ini kerana tiada tempat untuk tersejat. Nadi meningkat. Sistem penyejukan berfungsi dengan teruk. Bateri membekalkan terlalu sedikit tenaga. Rig membelakangi cahaya untuk mengurangkan kepanasan. Namun, kelembapan meningkat. Nafasnya juga terputus-putus. Tekanan dalam topi keledar stabil. Namun, Rig sudah tidak selesa. Dia merasa kulitnya di bawah sut menjadi melekit. Rig menghidupkan kondenser. Selepas beberapa minit, beberapa titis terkumpul dalam tangki. Dia meminumnya melalui tiub, tanpa menelan, hanya menahannya di mulut. Rasanya masam dan seperti plastik. Penyejukan terputus, tiada tenaga yang cukup. Rig cuba untuk tidak bergerak. Setiap gerakan menghasilkan haba, pernafasan dan pembaziran sumber. 40 minit kemudian, dia memasuki bayangan kawah. Sistem penyejukan tidak berfungsi, jadi dia guna bayangan itu. Suhu jatuh hampir serta-merta. Sut angkasanya mula berkeriut akibat mampatan. Rig melangkah, tetapi dia rasa gerakannya perlahan dan hilang kawalan. Habuk bulan melekat pada kakinya. Ia melekat seperti tepung dalam vakum dan mustahil untuk mengibasnya. Kini, tugasnya adalah memanaskan badan. Tetapi di bulan, mustahil menggunakan udara kerana tiada udara. Semua haba hilang ke angkasa melalui radiasi. Tanpa haba buatan, badan akan cepat sejuk. Rig duduk di atas batu, mendekatkan tangan ke dada untuk kekalkan haba. Topinya berdesir. Sistem pengudaraan berfungsi pada tahap maksimum. Nafasnya berat. Rig rasa-rasa logam dalam mulut kerana lebihan karbon dioksida. Dia menanggalkan penutup penapis, memasukkan yang ganti. Tangannya menggigil. Jari-jarinya suka bergerak. Rig cuba hilangkan lembapan dengan kondenser. Namun pasir di sambungan menghalang. Untuk kekal hangat dan tidak beku sepenuhnya, dia memutuskan untuk bergerak. Dia berjalan perlahan ke arah panel solar untuk memeriksa cas dan mengubah sudut. Namun di kawasan sebegitu, mudah tersesat. Jejak pada debu berulang dan kompas tidak berfungsi kerana bulan tiada medan magnet sendiri. Matahari tidak bergerak dan graviti 6 kali lebih lemah dari bumi. Rig tidak rasa berat, tetapi setiap gerakan sukar kerana sut angkasa yang kaku. Rig duduk di atas debu. Debu itu melekat pada lipatan sut angkasa dan memenuhi setiap celah. Rig mengaktifkan komunikasi. Butang berfungsi namun hanya dengan nafasnya sendiri. Tiada desiran atau gangguan. Dia menyebut namanya. Kemudian, dia meminta pemindahan. Dia mengulangi koordinat. Tiada balasan. Topi keledar terasa sesak. Tekanan stabil, tapi dalamannya seperti sauna. Rig menyeka pelindung muka dengan bahu, namun ia berkabus semula. Kepalanya mula sakit. Bukan sakit tajam, tetapi rasa ditekan seperti pita ketat melilit tengkorak. Tinggal lebih sedikit sejam. Rig memandang langit, tetapi tidak lagi melihat bumi. Dia keluar dari bayangan dan kembali ke panel suria. Panel itu masih dalam cahaya di pinggir kawah. Kuasa sedikit meningkat. Rig menghidupkan penyejuk dan serta-merta mula berasa sejuk. Di dalam sut angkasa, suhu di bawah 15 darjah. Dia menggerakkan kakinya untuk melancarkan peredaran darah. Menggigil kecil merebak ke seluruh tubuhnya. Tapak kakinya kebas. Sarung tangannya lembab dari dalam. Ia tidak lagi boleh dibengkokkan. Rig cuba membengkokkan jarinya. Dia rasa kekejangan di pergelangan tangan. Dia duduk dan memegang tangannya di dada. Seolah-olah itu akan memanaskannya. Dia duduk tidak bergerak, hanya memandang debu. Bibirnya kering dan merekah. Tinggal kira-kira 40 minit lagi. Rig bangun, melangkah, lalu jatuh. Perlahan, seolah dalam air. Graviti melembutkan jatuhannya, namun tidak memberi kekuatan untuk berdiri. Dia terbaring, terbongkok. Di belakangnya terasa hangat, di jari-jarinya sejuk. Dia cuba berpaling, tetapi sut angkasanya menghalang. Di langit ada bintang dengan latar belakang bumi yang hitam. Nampaknya ia bergerak. Itu hanya ilusi. Rig rasa lemah, seperti baru sembuh dari sakit. Fikirannya menjadi kabur. Dia teringat mengapa dia berada di sini. Dan segera lupa. Udara di dalam sudah melekit. Rig menghidupkan ventilasi kecemasan. Sistem memberi denyutan pendek. Tetapi injap tersekat. Dia cuba menyambung panel secara terus. Tangannya tergelincir pula. Sarung tangan koyak di bahagian jahitan dalam. Debu masuk ke dalam retakan. Dia menekannya dengan tangan lain.
namun oksigen keluar lebih pantas. Paru-parunya terasa pedih. Rick mula batuk. Setiap hembusan nafas memerlukan usaha. Dia tidak tahu berapa lama lagi. Skrin berkelip dan beku. Rick hanya bernafas pendek dan laju. Dia hanya mampu bertahan maksimum beberapa minit. Rick sudah memikirkan kematian, tetapi satu titik hitam muncul di ufuk sebuah kapal penyelamat. Ia perlahan-lahan mendekat dan membuka palka. Rick tidak bergerak, tetapi dia hidup. Oksigen hampir habis. Tangannya tidak bertindak balas. Eksperimen sudah berakhir, tetapi Rick tidak lagi mendengar. Sokong dia, langgan saluran ini.